Atik dah heran dah dengan TikTok ni. Pasal apa tau? Tadi dalam 20 minit tadi, Pak Tir sembang lah dengan adik Pak Tir pasal kabin apa, rumah kabin ni. Yang cakap kata kabin ni tak boleh pasang elektrik. DNB tak mau pasang yang apa rumah kabin ni. Dalam 20 minit ke Pak Tir scroll TikTok ni. Oh, tak boleh keluar live. Depan duk tengah jual kabin. Pak Tir tanya lah orang yang jual kabin tu, seller tu, dia kata TNB pasang elektrik ni. Aduh, risaulah. Memang TNB akan pasang mana-mana rumah kabin ni kan. Yang aneh tu 20 minit tadi Pak Tir sembang dengan adik Pak Tir. Kita sembang pasal kabin ni lah. Oh, tiba-tiba scroll TikTok ni, keluar tu live kabin tengah jual. Depa tengah buat promote kabin lah, nak jual. Depa tahu mana TikTok ni, tahu mana. Pak Tir heran tu. Apa tahu pasal apa? Yang pasal kabin, depa duk Lego kabin ni dah sebulan lebih dah Pak Tir tak nampak. Tiba-tiba duk sembang dekat orang lain, sembang. Oh, dia pun keluar tu nak jual kabin pula dah. Oh, pelik betul dalam TikTok ni. Depa tahu mana? Apa tahu dia tahu cara dia macam mana.